perjalanan menyimpan emas mungkin nampak mudah ya, tapi realitinya ada cabaran dan risiko tersendiri. Namun begitu, Puan Umi, kita telah berjaya mengurus semua ini dengan baik. Jadi, soalan saya kepada Puan Umi, bagi orang yang baru bermula, apakah langkah pertama untuk mula simpan emas dan apakah strategi yang boleh dikongsi untuk konsisten menyimpan emas dalam keadaan ekonomi yang mencabar sekarang ni? Puan Umi, mute Puan Umi. Okay. Terima kasih Pak Moderator. Okay. Alright. Yes, sekarang ni kalau ikut kepada bahasa sekarang ni, hidup ini keras. Kan? Di mana-mana sahaja kita nak hidup ini keras. Okay. So, tadi saya nak ulas sikit apa yang Tuan Masya cakap. Okay, masa harga emas naik hari tu, saya juga salah seorang penyimpan emas yang menjual sebahagian daripada emas saya untuk settlekan hutang kereta. Alhamdulillah, so sekarang ni rasa jiwa saya tenang tanpa hutang kan. Dan itu juga yang berlaku daripada beberapa orang penyimpan emas yang lain yang terkejut. Macam Tuan Masya cakap tadi, nak beli mudah tapi nak jual tempat-tempat lain tak ada cash power. Dan dia terkejut Public Gold boleh beli dengan kuantiti yang banyak dalam masa, orang kata mungkin nak jual sekilo 2 kilo tu biasa. Kan tu baru satu cawangan, tak masuk lagi banyak cawangan lain. Okay, so dekat sini berbalik ke tadi, yes, hidup ini keras. Okay, dan macam mana kita nak konsisten nak menyimpan emas. Dan macam kita tengok sekarang harga emas naik sampai 500 lebih. Paling tinggi RM533 hari tu, paling tinggi kan. Okay, dan dekat sini tuan-puan, untuk tuan-puan yang belum lagi ada akaun, jangan risau. Public Gold bukan kata nak simpan emas pun mudah, nak jual emas pun mudah, nak daftar akaun emas pun mudah tuan-puan. Okay, dan dekat sini kalau ada yang rasa macam nak daftar akaun ni kena pergi branch Public Gold ke? Ramai sangat yang beranggapan begitu tuan-puan. Sebenarnya tuan-puan, tuan-puan boleh sahaja PM semula di introducer tuan-puan yang invite tuan-puan untuk masuk program kita malam ni. Cakap kata saya nak daftar akaun. Tuan-puan, introducer tuan-puan tu akan daftar akaun tuan-puan in the split second saja tuan-puan. Okay, sangat-sangat mudah, tak perlu pergi branch Public Gold, tak perlu tunggu esok. Okay, tak perlu tunggu esok. Dan sekarang pun kita boleh daftar, just bagi sahaja detail ataupun klik sahaja link dekat minta link daripada introducer tuan-puan yang mana ajak tuan-puan masuk program malam ni lah. Okay, kita daftar akaun percuma sahaja dan kita ada satu platform yang kita boleh menabung serendah RM100 iaitu akaun emas Gap. Okay, Gold Accumulation Program. Dan dekat sini, yes, kata sama je kan, kalau simpan duit RM100, simpan emas RM100, sama je kan? Tak sama tuan-puan. Okay, kalau tuan-puan sebelum ni simpan RM100 dalam akaun bank, tapi tuan-puan rasa sama je lah kan, sebelum ni simpan RM100 dalam akaun bank, sini simpan RM100 dalam akaun Gap. Sebenarnya totally different. Kalau siapa yang dah simpan emas dalam akaun emas Gap ni dengan Public Gold especially, tuan-puan akan rasa aura emas itu sangat berbeza. Okay, macam hari tu, okay, harga emas nak turun sikit. Okay, turun pada 487. Ramai orang sangat-sangat berpusu-pusu simpan emas. Tapi yang biasa simpan emas 1 gram akan simpan lebih, 2 gram, 3 gram. Lepas tu harga turun lagi tuan-puan. So dekat sini itu yang menunjuk keseronokan simpan emas ni apabila tuan-puan tengok pertambahan gram emas tu tuan-puan. Okay, yang tuan-puan akan rasa macam apa beza nak simpan emas Public Gold dengan emas lain. Tuan-puan, macam Tuan Bashir kata tadi, nak beli emas, yes, nak beli dekat mana-mana pun boleh. Tapi dengan Public Gold, tuan-puan tak dapat introducer tuan-puan. Okay, upline tuan-puan yang akan guide tuan-puan from A to Z. Yang akan jawab soalan tuan-puan. Okay, ada sebarang soalan tentang simpanan emas, tentang nak jual emas, tentang zakat. Okay, so segala-galanya boleh, tuan-puan boleh tanya direct pada introducer tuan-puan. Itu tak dapat kalau tuan-puan beli emas dekat kedai emas yang lain. Okay, dan yes, dalam menabung emas ni tuan-puan, of course kita kena ada disiplin. Okay, tak disiplin memang tak boleh. Tuan-puan, saya bagilah 1001 tips untuk menabung pun, tapi kalau tuan-puan tak paksa diri untuk menabung, tak disiplinkan diri tuan-puan, takkan jadi juga. Tapi dalam akaun emas Gap ni tuan-puan, dalam Public Gold juga, kita ada salah satu cara untuk disiplinkan diri tuan-puan menabung. Iaitu kita ada potongan bulanan ataupun kita panggil auto debit. Dalam akaun emas Gap ni, kita boleh set auto debit setiap bulan. Bermaksud setiap bulan tuan-puan set sahaja dekat bank tu kata nak buat potongan sebulan 500. Jadinya tuan-puan, kadang-kadang kita menabung ni takut terlupa. So set sahaja potongan tu 500 setiap bulan
Jadi bank akan tolak 500 tu masuk dalam akaun emas gap, terus tukar kepada gram emas tuan-puan. So tak ada istilah lagi terlupa ke, lupa nak login ke, ataupun tak sempat ke, tak ada isu yang tu dah. Dan automatik tuan-puan, bila kita dah auto menabung setiap bulan, tuan-puan dah auto menuju ke arah kekayaan. Okay, selepas setahun, 2 tahun, tengok-tengok dalam akaun gap, ya Allah, banyaknya gram emas. Kan? So memang itu tujuan kita. Okay, sebab simpanan emas ni adalah simpanan yang kita kena lupa. Okay, kalau kita asyik ingat simpanan tu, tak jadi tuan-puan. Okay, kita simpan dan lupa. Waktu bila kita nak tengok balik, tengok bila nak capai matlamat. Dia rasa macam boleh settle lah hutang ni. So tengok ada berapa gram emas, tengok dengan berapa total hutang. So masa tu barulah kita tengok apa lagi, bila dah cukup boleh jual emas tersebut dan settlekan hutang. Okay. Dan satu lagi tuan-puan, untuk nak simpan emas ni, tuan-puan kena set satu benda dalam minda tuan-puan, iaitu emas ni adalah simpanan jangka masa panjang. Tapi dekat sini ada pula yang tanyakan, how long is long? Yang panjang tu berapa panjangnya Pumi? Kan sebulan pun lama Pumi bagi saya. Definisi lama tu tuan-puan adalah at least 3 tahun ke atas. Jadi tuan-puan bila simpan emas ni tuan-puan jangan fikirlah nak jual ke nak apa ke, tuan-puan fikir fokus kepada pertambahan gram emas, fokus kepada simpan setiap bulan secara konsisten. Selepas 3 tahun, 5 tahun tuan-puan tengok balik. Dan tuan-puan akan berterima kasih dekat diri tuan-puan sebab tuan-puan mula menabung emas 3 tahun yang lalu. Tuan-puan mula menabung emas 5 tahun yang lalu. Tuan-puan akan berterima kasih pada diri sendiri. Sebab apa? Sebab paksa diri untuk buat simpanan. Okay, so ini yang tuan-puan kena faham dulu. Untuk simpan emas ni memang kena set untuk long term saving. Kalau setakat nak simpan untuk setahun, 6 bulan, setahun setengah, tak jadi tuan-puan. Okay, ada juga yang my PM saya nak daftar account. Umi, boleh tak saya nak simpan sebab hujung tahun nanti saya nak kahwin. Saya akan berterus terang tuan-puan. Nak kahwin, kalau hujung tahun ni nak kahwin, nak jual ke emas tu ataupun nak keluar ke emas fizikal sebagai hantaran. Okay, tu nanti kita cerita slot lain pula kan. Tapi kalau nak jual, saya kata kalau nak jual memang tak sesuai. Better simpan cash. Okay, so mindset ini yang penting yang tuan-puan kena simpan dalam minda tuan-puan. Emas ni simpanan jangka masa yang panjang. Dan tuan-puan akan tengok kenaikan harga emas tu macam saya dulu mula menabung 1 gram harga emas saya tahun 2020 dulu RM262 je tuan-puan. Okay, RM262 sahaja. Tapi hari ni tuan-puan hampir 100% keuntungan tu kan. Sebab tu kita tengok balik nak simpan emas ni kena target. Tuan-puan jangan fikir-fikir macam nak simpan emas ni untuk tahun depan. Tak. Kita simpan untuk lagi 3 tahun, 5 tahun baru tuan-puan akan rasa berbaloi. Alright? Okay, so dapat situ disiplin. Dan menabung emas ni tuan-puan wajib disiplin dan lupakan simpanan tu. Bila nak tengok? Selepas 3 tahun. Okay, saya serahkan kepada Puan Moderator. Okay, terima kasih Puan Umi. Betul ya, wajib disiplin, simpan sikit-sikit dan simpan dan lupa. Lepas 3 tahun kita tengok balik ada berapa ya. Buat auto debit terus. Supaya kita tak perlu fikir-fikir lagi. Dah simpan ke belum bulan ni? Dah simpan ke belum bulan ni? Buat auto debit terus sahaja. Okey, terima kasih Puan Umi.